Najis, nenek kau rockers. Kau kalau time anak kau perangai macam malaikat, baik, pandai, belajar kan. Bukan main lagi Ini hasil didikan mak bapak lah ni. Good parenting, gentle parenting, ting ting tang ting, tarating tarating tang ting, semua kau sebut. Tapi time giliran anak kau dah macam ketua iblis, jadi perogol, pembunuh, pembuli, semua salah cikgu. Cikgu Gen Z macam gini lah cikgu zaman sekarang main TikTok dia. Cikgu ni tak tengok ke apa yang anak murid bawa ke sekolah? Cikgu tak pantau ke anak-anak murid dekat sekolah buat apa? Cikgu kau salahkan, kementerian kau salahkan, PPD kau salahkan, Kabinet NKK, JPJ, polis, semua kau salahkan. Time anak kau tu dah macam mengetuai barisan iblis, kau tak nak sebut pula salah parents. Tak nak pula kau salahkan mak bapak yang hanya buang dalam, lepas tu tunggu 9 bulan, deliver anak, dan repeat lah benda yang sama, buat baru bila anak dah besar, dah sekolah kan. Tak pernah nak check siapa pergaulan anak, tak pernah tengok apa anak buat dekat luar, tak pernah nak check smartphone anak, apa yang anak tengok dalam smartphone tu. Bila budak dah buat benda jahat, benda tak elok, buat jenayah dekat dalam sekolah, mulalah cikgu ni tak tengok ke anak murid tu, anak murid ni. Anak kau tu yang macam burit hasil didikan kau tau, najis.